Hello? Hello, Ya? ini Mr. Yap ah? Ya. Okey, I dari pinjaman peribadi. Okey. Okey, I ada dapat you punya nombor lah dari TikTok. Okey. Mr. Yap ada nak buat pinjaman kan? Ada? You pernah pinjam tak? Tak pernah. Oh, kalau boleh I nak tahu gaji you berapa? Gaji I dalam 4 lah. 4K? Oh, gaji you tinggi? Kalau I rasa you punya gaji 4K, boleh dapat 20,000, 30,000 mah. Ya? Mesti boleh punya. Okey. Tapi ada bayar sikit lah Bayar apa? untuk processing fee punya. Processing fee? Ya betul. Apa processing fee? Kalau you mau buat loan sama kita, sebab I tengok you punya okey, bayar pun sikit lah, dalam 500 macam tu, sangat rendah. Kalau you okey, I processkan you punya loan, you kena bayar I 2K. Pengen 2K lah? You bayar I 2K, lepas tu I bagi you 20K, 30K punya. You dengan saya bodoh lah.